Hai guys, kita dekat Jalan Batu Rakit dan depan ni tempat yang dia buat benteng tu dah roboh. Saya fikir ada dalam 50 meter roboh dia. So yeah. Saya apa lagi? Uno pasti gitu bang. Mudah-mudahan tak jauh dengan link. So kita underestimate air, ombak, dan biasanya kita tak serius. Itu dia guys, adalah dalam 50 meter roboh dan dia masuk ke dalam 5 meter. So itu benteng yang baru naik, tapi dia tak ada cerucuk masa dia buat ni. Sebab saya ada ambil video masa pembinaan, tak ada nampak piling atau cerucuk, dan tanah ni tanah lembut dan nampak itu dah ada crack, maknanya akan roboh. Ni akan roboh. Agak malam, jadi projek ni belum handover lagi. So the contractor terpaksa tanggung dia punya kerosakan untuk diperbaiki. Assalamualaikum.